wal Fitrah orang asli Papua Hulu Selangor dan mendapat tempat kelima. Dipersilakan Puan Farizah binti Daud. Beliau merupakan jurulatih pertandingan Dai Cilik Karnival Fitrah orang asli Papua Hulu Selangor dan mendapat tempat ketiga. Dipersilakan Puan Yasmin binti Yusof dan merupakan antara orang kuat untuk majlis hari ini. Baiklah hadirin sekalian, seterusnya beliau merupakan orang kuat sukan juga, jurulatih pasukan kejohanan merentas desa MSSD dan juga jurulatih pasukan olahraga MSSD Hulu Selangor, di mana seorang kita mendapat naik johan keseluruhan. Dipersilakan Puan Mazalina binti Muhammad. Juga merupakan jurulatih ensemble recorder ya. Tahniah diucapkan. Seterusnya, beliau merupakan penyelaras Kelab Persatuan Sesi Pagi. Beliau juga merupakan jurulatih pasukan kejohanan berentas desa MSSD dan juga merupakan jurulatih pasukan olahraga MSSD Hulu Selangor dan mendapat naib johan keseluruhan. Juga merupakan jurulatih dan guru pengiring pasukan bola baling sekolah dan mendapat tempat ketiga. Dipersilakan Encik Muhammad Firdaus bin Ahmad. Beliau juga merupakan orang kuat aset kita. Sekarang ni beliau merupakan era topi fedora. Tahniah Sir Firdaus. Seterusnya, beliau merupakan guru pengiring bagi kejohanan merentas desa MSSD dan kejohanan olahraga MSSD. Dipersilakan Puan Nur Kartini binti Muhammad Hamdan. Seterusnya, beliau merupakan jurulatih pasukan bagi kejohanan olahraga MSSD Hulu Selangor dan mendapat naik johan keseluruhan. Anugerah inspirasi di puncak diberikan kepada Encik Muhammad Farahidin bin Sanusi. Cikgu Farahidin juga merupakan guru yang begitu guru inovasi bagi pemulihan yang begitu aktif ya. Beliau telah mencipta RoboA, aplikasi tersendiri untuk membantu anak-anak kita. Seterusnya, guru pengiring kejohanan olahraga MSSD Hulu Selangor. Dipersilakan Puan Fatimah binti